Hello, Assalamualaikum geng. Kembali lagi dengan aku Nomura. Okay geng, jadi pada video kita pada kali ini. Okay, disebabkan Kukiran Kingdom punya maintenance semua dah habis. So, kita dah boleh masuk dekat dalam game dia apa semua kan. So, Nomura dah update tadi apa semua. So, untuk update kita terbaru ni, Holy Berry Cookie dia punya Awaken Form dah ada. So, dia punya Awaken Form apa semua memang 10/10 Nomura bagi. Sebab dia punya Awaken Form ni memang GG lah Nomura cakap. Dia punya design, dia punya uh, estetik dia punya design lepas tu dia punya animation effect apa semua kan Nomura dah tengok dah, so not bad. Lepas tu event baru-baru pun banyak, dia boleh bagi kita pull free pun boleh tahan banyak. Game ni tak adalah kedekut sangat pun, okey je. Game ni dikira ni lah pemurah jugalah sebab dia suka bagi pull percuma. So Nomura agak okey lah dengan game ni. Bukan agak okey, memang okey lah guys. So not bad lah game ni. So untuk bahagian gacha, so kalau korang pergi kat bahagian gacha ada event Nether. So dekat sini lah korang boleh dapatkan Holy Berry Cookie punya Awaken punya form. So dekat sini korang first kali korang akan dapat 10 pull percuma. Nomura dah gacha tadi untuk 10 pull pertama yang percuma tu. Lepas tu tadi Nomura ada dapat Holy Berry Cookie Soul Prisma, tapi Nomura dapat satu je lah Nomura tak adalah dapat sampai 10 ke apa ke. Tak ada gempak mana pun. Jap mana Nomura nak tunjuk kat korang rasa tadi dapat dekat satu pool tau tadi. Sebab tadi ada lebih ni Nomura dapat satu tadi Holy Berry Cookie Soul Prisma. Tapi not bad lah. Kira okey. Not bad. Lepas tu tadi Nomura dapat gak karakter Epic Cookie yang lain, tapi biasa je, tak ada apa gempak pun. So untuk bahagian gacha tu lah. Lepas tu untuk bahagian gacha, macam korang tahu ada juga banyak perubahan juga. Macam contoh dekat event cookie ni, untuk bahagian special punya gacha dah tukar dah. Hari tu siapa yang tak ingat pula itu. So hari ni dia dah tukar untuk jadi apa, Sugarfly Cookie. So macam korang tahu tadi Nomura ada dapat apa Holy Berry Cookie punya Awaken punya Soul Prisma. Nomura ada dapat ni satu tadi. So not bad. Dia punya design ni macam Valkyrie, cuma dia tak ada pakai pedang je lah kan. Kalau Holy Berry Cookie ni dia pakai pedang, apa sebiji macam Valkyrie silap-silap macam Freya dekat ML lah. Damn. So not bad. Event pun banyak bagi pool percuma apa semua kan. So game ni memang tak kedekut dari segi pool apa semua kan. So event baru banyak apa semua. So memang best. So memang seronok, memang fun. So Nomura rasa apa lagi Nomura nak cakap macam timing Nomura lah kan. Semalam Nomura baru start main balik game ni. Kita baru start grinding balik apa semua sebab Nomura baru sihat daripada demam. So Nomura pun dah masuk dekat map Holy Berry Palace. So agak kena dengan timing untuk update kali ni Holy Berry Cookie punya. So timing dia memang nice. Nomura akan teruskan lagi main, tapi ni off video lah, luar daripada video semua Nomura akan main. So Kingdom Arena macam rank apa semua, lawan-lawan PVP player versus player pun dah reset dah dia punya rank apa semua kan. So baru punya. So tadi dapat dekat 10,000 diamond juga dapat. So not bad lah. Tu Nomura dah buat gacha apa semua tadi lah kan. Adalah juga dapat karakter Epic Cookie dalam 2-3 macam tu. So not bad. So rasanya tak ada apa dah kot kita nak yapping banyak-banyak. Sebab yalah, macam biasa video kita ni kita tak buat lama-lama sangat pun sebab ya, Nomura pun tak, sebab konten pun kurang kan. Lepas tu Nomura tak nak terlampau apa panjang sangat video dia sebab Nomura tahu tak semua tengok video sampai habis. So it's okay, tak apa, santai-santai. Kita akan improve lagi untuk masa akan datang. Oh ya, jangan lupa terima kasih juga kepada semua yang komen apa semua, recommend tips apa semua kan, nasihat-nasihat topping build tu pun thank you so much kepada korang apa semua. I love you so much dan bye bye, peace yo.